Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua pendengar. Selamat datang ke episod khas forum kami di mana kita akan mengupas sedikit tentang artikel menarik terbitan Dewan Budaya bertajuk Aidilfitri 2025, Tradisi dan Teknologi Seiring. Saya sebagai host pada hari ini. Saya Nurdia Edisha binti Syahrul Zuzairi dan bersama saya dua panel jemputan iaitu Nur Ain Nasuha dan Nur Fadia Izaki. Terima kasih Rosdia atas jemputan ke forum yang sangat menarik. Saya Fadia dan saya Ain. Mengenai artikel yang Rosdia kata sebentar tadi, artikel ini sangat menarik kerana menunjukkan sebagaimana sambutan Aidilfitri bukan lagi sekadar tradisi, tetapi turut diwarnai dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pada masa kini. Betul tu Ain. Dalam forum ini, kami akan bincangkan 3 aspek utama: keutuhan wacana, kejelasan penulisan dan penggunaan penanda wacana, sambil disediakan sketsa pendek supaya pembincangan ini lebih hidup dan mudah difahami. Wah, nampak seronok dan menarik kan? Saya pun tak sabar ingin melihat perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan ke segmen pertama, keutuhan wacana. Jadi, apakah maksud keutuhan wacana? Keutuhan wacana ni maksudnya sejauh mana penulis itu berjaya menyusun isi supaya mesej artikel itu kekal fokus dan tak lari daripada tema. Dalam artikel ini, penulis memang berjaya mengekalkan keutuhan sebab setiap perenggan itu saling berkait antara satu sama lain dan menyokong idea utama iaitu tradisi, keseimbangan antara tradisi dan teknologi dalam sambutan Aidilfitri. Ya, saya suka cara penulis dia membawa pembaca dari satu bab ke satu bab dengan lancar. First kali, dia mula dengan tradisi seperti ziarah menziarahi, kemudian dia bawa kita kepada elemen moden seperti penggunaan e-wallet untuk duit raya, perseriman resepi digital sampai kepada rumah terbuka secara maya. Semuanya disusun teratur dan tidak rasa janggal. Jadi sebagai pembaca akan lebih mudah faham apa yang penulis ingin sampaikan. Saya pun setuju. Walaupun artikel itu banyak menyentuh aspek berbeza, tetapi semuanya masih berpaksikan kepada satu tema besar, iaitu bagaimana teknologi membantu bukan menggantikan budaya. Itu yang menjadikan wacana yang kukuh dan berstruktur. Pakcik, duit raya mana yang sampul tu? Alah, sekarang ada mana bank sampul dah. Mai pakcik transfer ke bank. Apa nombor akaun? Nah, pakcik QI je. Ish, sekarang budak ni mana dia main akaun dah. Kita kena bagi 2-3 sampul je kat dia supaya tradisi kita dapat dikekalkan. Yeay, duit dah masuk RM10. Tapi boleh tak saya nak sampul juga untuk simpanan? Boleh. Yeay, habis tu. Sketsa ni comel sebab memang buat ramai boleh relate. Budak-budak sekarang pun dah tahu guna QR code. Macam saya, sekarang saya dah guna QR code di mana-mana tempat untuk saya membeli. Tapi kalau tengok dari sudut budaya, kita tetap rindu dengan momen buka sampul hijau, tengok berapa dapat duit raya. Betul tak? Ya, betul tu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ain sebentar tadi. Dan kat sinilah penulis tunjukkan keutuhan idea dia. Teknologi hadir untuk memudahkan, tapi nilai asal pemberian tu masih kekal. Ia bukan tentang bentuk, tapi tentang makna. Saya suka ayat tu. Bukan tentang bentuk, tapi makna. Itu sebenarnya inti kepada keseluruhan artikel. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kejelasan penulisan. Dalam artikel ini, gaya bahasa penulis sangat jelas, mudah difahami dan mesra pembaca. Tak ada istilah berat atau ayat yang berbelit-belit. Saya pun perasan juga, penulis sekarang banyak guna ayat pendek.
dan dia terus masuk kepada maksud. Contohnya, bila dia cakap tentang resipi digital, dia terus bagi contoh untuk menerangkan maksud yang fakta yang diberikan sebentar tadi. Saya bagi satu contoh ayat. Nenek zaman dahulu hafal resipi, tetapi cucu zaman sekarang rujuk YouTube sahaja. Ayat ini nampak simple tetapi berkesan. Dan bagi saya, contoh yang diberikan tu ia menggambarkan huraian untuk fakta yang diberikan. Jadi, apabila pembaca membaca penulisan tersebut, ia lebih mudah faham jika kita sertakan dengan contoh. Cuma kalau kita lihat dari sisi kritikal, ada beberapa bahagian yang agak panjang dan boleh diringkaskan tanpa hilang maksud. Tapi secara keseluruhan, struktur ayatnya membantu pembaca faham dengan cepat. Dan sebab itulah pembaca tak akan rasa bosan. Setiap perenggan membawa nilai sama ada dari segi maklumat, refleksi atau contoh situasi yang sebenar. Korang bicara cerita ada ke? Ada. Korang dah siap ke? Aku sebenarnya aku tak siap lagi. Tak, sebab aku tak sabar. Sebab cuti raya 1 minggu je lagi. Kejap. Aku ada fikir kat rumah tadi. Apa kata kalau tahun ni kita buat Google Meet je, rumah terbuka, open house. Nak tak? Habis makanan, takkan semua nak makan laptop masing-masing. Alah, yang tu kau tak payah fikirlah. Makanan tu kita order je kat GrabFood kat rumah masing-masing. Boleh je. Lepas tu kan kita buat Google Meet tu, kat belakang kita tak gambar rumah masing-masing. Betul. Best. Kan ada buat raya tu walaupun dalam online. Oh, boleh. Boleh, aku setuju. Jom kan? Sketsa ini memang menggambarkan realiti pada masa sekarang. Generasi muda suka belajar masak dari internet. Tetapi orang tua masih berpegang kepada ilmu turun-temurun mereka. Ini menunjukkan perubahan dunia daripada tradisional kepada moden. Ia juga menunjukkan kejelasan mesin. Teknologi memberikan kemudahan, tapi nilai tradisi tetap menjadi penyedak hidupan. Dan sebab itu juga, penulis berjaya menulis dengan jelas tanpa menafikan peranan mana-mana generasi. Penanda wacana ini penting sebab dia yang mengikat idea dan ayat itu sendiri. Dalam artikel ini, penulis menggunakan pelbagai penanda wacana seperti contoh, nama begitu untuk dia mengontrakan ayat itu sendiri. Selain itu, untuk menambah idea dan oleh itu sebagai pengukuhan ayat itu. Bila saya baca penulisan sebentar tadi, memang terasa aliran bacaan tu lancar, tak tersekat-sekat sebab penulis pandai susun penghubung ayat yang sesuai dengan isi. Jadi, ayat tersebut mempunyai kesinambungan yang tersusun. Dengan ini juga, saya faham maksud penulisan yang ingin disampaikan daripada awal penulisan sehingga ke akhir penulisan. Cuma mungkin boleh dipelbagaikan lagi untuk elakkan pengulangan. Contohnya guna warna bagaimanapun atau di samping itu untuk variasi. Tapi secara keseluruhan, penggunaan penanda wacana ini membantu menjadikan artikel itu berstruktur dan logik. Ya. Macam nak buat rendang ni? Saya tengok TikTok je. Nak. Rendang bukan TikTok. Kau kena kacau sampai habis. Kau kena masak guna sendiri. Barulah benda tu sedap. Tapi saya tengok kat YouTube ada step by step lagi. Siap ada timer lagi tau. Lagi senang. Kau ikut YouTube, rasanya sama ke macam yang nenek buat? Inilah budak-budak zaman sekarang. Asyik guna media sosial je nak buat apa-apa. Kau ingat kalau kau ikut media sosial tu, kau sama ke dengan air tangan nenek? Baik kau belajar dengan nenek. Betul? Yelah, jom buat rendang. Jom. Bulan dah. Bapak dah sama. Bagi saya, sketsa tadi sangat lawak. Tetapi cara penyampaiannya sangat realistik. Semasa PKP dahulu, ramai yang buat macam ni. Sekarang pun masih ramai yang pilih untuk buat secara banyak. Kerana ia lebih mudah. Maka kita tak perlu untuk bersusah payah dalam melakukan sesuatu.
kerana secara online itu sangat mudah. Baiklah, bukan itu sahaja. Ia menunjukkan penanda wacana bukan sekadar dalam bahasa tetapi juga terdapat dalam kehidupan. Boleh dikatakanlah teknologi ini menjadi penghubung antara manusia. Menarik analogi tu. Penanda wacana menghubung ayat, teknologi penghubung manusia. Dua-dua penting untuk kesinambungan. Baiklah, mari kita lihat ke topik yang seterusnya iaitu akademik. Dari sudut akademik, saya melihat bahawa artikel ini memang positif dan membina. Tapi ada ruang yang perlu ditambah baik supaya ia lebih indah dan sedap didengari. Ya, penulis lebih menonjolkan kelebihan teknologi berbanding cabaran sebenar seperti jurang kita, keselamatan data dan kesan sosial terhadap hubungan keluarga. Betul. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada kemudahan sampai kita terlupa ada generasi yang masih terjijik sebab tak mahir untuk gunakan teknologi sekarang. Jadi, kita semua sebagai generasi yang berteknologi hendaklah membantu mereka yang masih tidak tahu untuk menggunakan teknologi. Ini bagi memudahkan urusan semua orang agar selari dengan kemajuan sekarang. Contohnya, kita dapat membantu atuk nenek kita yang masih tidak pandai untuk menggunakan telefon sekarang supaya kita mudah untuk berhubung dengan mereka. Kalau aspek itu disentuh, saya percaya bahawa artikel ini akan jadi lebih seimbang. Bukan sekadar dari antara pujian terhadap kemajuan tetapi kesedaran terhadap cabaran. Secara keseluruhannya, mesejnya tetap kuat dan positif. Jadi, kesimpulan pada hari ini adalah artikel ADVP 2025 Tradisi dan Teknologi Seiring berjaya menunjukkan bahawa kemajuan digital tak semestinya menenggelamkan budaya yang terdapat di negara kita, iaitu Malaysia. Malah, ia membuka ruang yang baharu untuk kita meraihkan raya dengan cara yang lebih moden tanpa melupakan nilai kekeluargaan, hormat menghormati dan semangat memberi. Dan di sinilah makna tagline kita, raya moden, jiwa tetap tradisi. Teknologi akan terus berubah, tapi nilai kasih sayang dan budaya mesti kekal dalam jiwa setiap insan, iaitu kita semua. Ada apa-apa lagi ke yang nak tambah Ain dan Fadiah? Bagi saya sudah desain edit untuk forum pada hari ini. Betul, saya setuju dengan Ain. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang mendengarkan forum kita pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ain dan Fadiah kerana sudi menghadiri forum kita. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Apa dah kita punya tagline? Raya moden, jiwa tetap tradisi. Sekian itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.